King's Confectionery kat Disco tu kan. Bakery tu. Lepas tu Secret Recipe. Okay. Lepas tu benda-benda tu alhamdulillah lah, sebab kita dah belajar pada F&B dah macam-macam melatih jumpa diri lah. melatih diri. So bidang retail ni pula dia mencabar sikit lah, sebab dia dekat bidang F&B pun ada fussy customer. Betul. Tapi retail lagi kau. Macam-macam PL. Ada tak experience yang kau tak pernah lupa? Tak boleh lupa lah. Allah Akbar. Allah Ni kita bukan nak cerita kita just nak tahu macam mana orang hadap benda tu masa dekat padi ni tu lah. Masa kat padi ni sebab baru lagi. Untuk mula-mula tu macam kita pun belajar tak apalah customer kan. Tapi mula-mula tu kita dengar kita mengalah. Tapi bila dah lama-lama tu kita dah pandai sikit kan. Kita tegas sikit lah. Kalau kita salah kita akui lah salah kita. Tapi kalau kita tak salah kita fight lah. Okay, faham. Sebab customer kadang-kadang